Kata dunia ni dia dah dera ramai orang. Dunia ni dia dah bunuh ramai orang. Dia dah tipu ramai orang. Kita masih cinta dunia. Dunia tipu ramai orang. Dia janji nak bagi kita macam tu, macam ni, bulang bintang, rupanya akhirnya kita mati. Tak dapat. Dunia janji kita naik pangkat itu, pangkat ini, rupa tak sempat naik pangkat, mati. Itu cerita dunia. Tentang mula-mula masuk dunia, seolah dunia akan janji kita akan ada rumah besar, kita akan ada kereta besar, kita ada kehidupan bahagia. Maka semua orang berusaha dan bekerja ke arah tu. Semua orang bekerja untuk memakmurkan dunia. Lalu kita pun bangga dengan orang-orang yang telah berjaya dengan dunia. Dalam IG, dalam Facebook, kalau kata tunjuk dia ada kereta besar, rumah besar, dia ada semua benda yang kita semua nak, kita kata dia berjaya. Semua orang kata dia berjaya. Bertuahnya dia, untungnya dia, nak ke mana-mana boleh, nak melancong mana boleh. Kita kata begitu. Sama sebagaimana kaum Nabi Musa waktu kata pada Qarun, bertuahnya Qarun, ya lahu min hadzin azim, untung sungguh dia kaya. Sehingga ulama-ulama menegur, yang kamu bodoh sangat kenapa? Bukan itu yang menjadi nilai Allah. Amal soleh kamu, amal soleh kamu, bukan itu. Jangan tertipu. Akhirnya mereka tengok Qarun kena telang di bumi, lalu mereka kata, Allah, baru kami tahu rupanya begitu kesudahan dunia. Barulah kami tahu amal soleh itu yang sebenar-benarnya. Lantas kita dan cerita, kita menilai orang paling berjaya sekali siapa? Ahli dunia. Siapa nilai kita semua? Sebab tu orang yang tunjuk benda-benda mewah, ini berjuta pengikut. Tunjuklah dia minum minuman mewah, makan makanan mewah, hotel-hotel mewah, kereta-kereta mewah, orang puji, semua orang kata, macam mana saya nak jadi macam awak? Boleh tak saya nak ikut macam awak? Okey, follow kita, jadi ejen kita. Maka berduyun-duyun, tentang kita kena tipu. Lalu sebahagian kita pun berusaha lah, siang malam, pagi petang, tinggal anak bini nak cari dunia. Akhir dapatlah, saya dah dapat kereta idaman saya, Mustang. Dapatlah 2.3 cc. Saya dah dapat sekian, saya dah dapat sekian. Betul-betul ke mereka dapat? Betul kan mereka dapat semua dunia? Apakah betul setelah mereka dapat, mereka telah mengakhiri penderitaan mereka? Mereka tidak mengakhiri penderitaan, mereka baru memulakan penderitaan mereka. Tak terbayangkan orang ada mewah, maka dia mulakan bimbang, takut miskin. Dan ketakutan itu melampau-lampau datang, sehingga dia tu semakin menggila dengan dunia. Dia takut kalau ditinggal sehari dia akan rugi.